Tu kan kalau dapat packing macam gini punya masalah kan. Air dia kan, kau tengok air dia packing macam mana. Macam gini, kalau kau letak dalam beg, kau langgar bonggol, selap jadi air terjun dalam beg kau. Janganlah letak sekali dalam beg kalau air packaging macam gini. Bahaya mat, bahaya. Kalau air macam gini jangan letak dalam beg lah. Itulah nasihat. Kau letak dalam beg boleh, tapi tu lah, itu risiko kat kau lah air tu. Tahu lah jadi apa dalam beg kan. Tu lah kalau air macam gini kan. Biasanya kedai ni jarang dapat order Grab lah. Tapi aku pun jarang ambil kedai dia. Kalau jarang, aku rasa ni first time aku ambil kedai dia. Tapi dia punya packaging memang teruk lah. Bahaya mat, bahaya. Sebab tu aku letak kat bakul dia. Apa air panas sekalipun lah, memang aku letak kat bakul. Akan elok tu. Tengok. Elok tu, susunan terbaik. Tapi tu lah, tak semua customer faham. Rider kan, betul lah. Kadang packaging daripada kedai pun diorang salahkan rider juga. Even kau dah bawa macam mana sekalipun, dah terbaik sekalipun, tumpah juga kan.